17 hari bulan Februari Tahun Baru Cina, kemudian 18 ataupun 19 hari bulan Februari tarikh bermulanya bulan puasa. 8 bantuan ini bakal disalurkan sepanjang 1 bulan ini sebelum Tahun Baru Cina dan sebelum tarikh bermulanya bulan puasa bulan Ramadan. Yang pertama sekali, yang ini ramai dah tahu, berkaitan dengan bayaran untuk SARA bulanan SARA 2026, yang mana bayaran untuk bulan kedua bakal disalurkan pada 1 hari bulan Februari 2026. Anda boleh lihat jadual sekarang ini, bayaran yang bakal diterima untuk bulan kedua dan bulan-bulan seterusnya nanti mengikut kategori kelulusan yang berlainan. Okey, seterusnya pada 9 hari bulan Februari bakal dibayar pula untuk SARA penghargaan ataupun SARA untuk semua RM100 kepada semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas yang lahir pada tahun 2008 dan sebelumnya, diberikan RM100 ini dimasukkan ke dalam MyKad satu kali pada 9 hari bulan Februari. Okay, dan seterusnya ini adalah agihan zakat kepada asnaf iaitu fakir miskin dan golongan mu'alaf. Untuk persiapan bulan Ramadan dan bulan Syawal dijangkakan sekitar 1 minggu ataupun 2 minggu sebelum tarikh bermulanya bulan puasa, agihan bakal dilakukan di tempat tinggal anda. Bantuan budi diesel RM200 bakal disalurkan untuk bulan Februari pada 10 hari bulan Februari hari Selasa. Untuk rujukan berkaitan dengan budi diesel, anda boleh pergi ke budidiesel.gov.my. Dan berikutnya kita ada bayaran untuk bantuan bulanan JKM yang merangkumi antara lainnya seperti bantuan warga mas, bantuan kanak-kanak, allowance orang kurang upaya, bantuan am negeri, bantuan am persekutuan dan sebagainya. Kebiasaannya bayaran dilakukan sekitar 10 hari bulan. Dijangkakan untuk bulan Februari mungkin akan awal sedikit memandangkan ada perayaan Tahun Baru Cina dan tarikh bermulanya bulan puasa. BSH iaitu bantuan sara hidup untuk nelayan darat, nelayan laut dan juga veteran ATM, kebiasaannya disalurkan 2 minggu pertama pada setiap bulan. Jadi dijangkakan akan kekal untuk bayaran pada bulan Februari ini mungkin pada minggu pertama ataupun minggu kedua bulan Februari. Okey, seterusnya bayaran untuk faedah perkeso pencen yang mana untuk bulan Februari bakal dibayar pada 11 hari bulan Februari 2026. Dan untuk info bagi bulan Januari hanya akan dibayar pada 30 hari bulan Januari 2026. Dan terakhir, kita ada bayaran untuk bantuan musim tengkujuh untuk bulan terakhir yang mana bantuan musim tengkujuh ini jumlah keseluruhannya RM800 dipecahkan kepada 4 bulan bermakna RM200 setiap bulan telah pun mula disalurkan bermula daripada bulan November 2025, kemudian Disember 2025, Januari 2025 dan terakhir pada bulan Februari nanti bakal disalurkan baki RM200 untuk bantuan musim tengkujuh ini. Untuk rujukan dan semakan anda boleh pergi ke bmt.rista.gov.my.